Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan cuba terangkan tentang Perang Dunia Kedua, iaitu World War II dalam sejarah. Dan sebab Yusuf nak terangkan ialah sebab ada satu kawan Yusuf ni di request untuk buat video tentang Perang Dunia Kedua. Jadi jom kita mula. Okey, apakah faktor-faktor yang berlaku Perang Dunia Kedua? Okey, antara faktor yang berlaku ialah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, ketidakpuashatian perjanjian Versailles dan kemunculan ideologi baru. Okey, kita mula dengan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, kenapa diorang gagal? Ialah sebab ada 3 negara yang buat masalah, iaitu Jepun, Itali dengan Jerman, ataupun dipanggil sebagai JIJ, ataupun dipanggil sebagai kuasa bertiga. Tak silap, Jepun buat masalah kerana Jepun mencuba Manchuria, Itali buat masalah kerana pergi menguasai Habsyah ataupun Ethiopia dan Albania, dan Jerman buat masalah bukan sebab nak menguasai negara lain tetapi melanggar perjanjian Versailles dan keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa. Itulah kerana Liga Bangsa-Bangsa gagal. Kita pergi ke ketidakpuashatian perjanjian Versailles. Germany tak puas hati kerana diorang tak rasa adil dan ia menyusahkan ekonomi mereka, dan ada banyak lagi diorang punya tentera tu dikurangkan dan diorang kena bayar banyak kepada Pakatan Pertiga pada semasa Perang Dunia Pertama. Jadi diorang tak rasa puas hati lah. Dan akhir sekali ideologi baru. Antara ideologi baru yang muncul ialah fasisme yang diketuai oleh Benito Mussolini pada 1922. Ideologi mementingkan negara daripada individu, dan diorang memunculkan nasionalisme yang melampau dengan menjajah negara lain untuk meningkatkan imej ataupun memelihara imej Itali. Dan satu lagi kita semua kenal lah ni, ialah Nazisme, dan yang diketuai oleh Adolf Hitler. Ideologi ni kata bangsa lebih penting. Maksudnya bangsa Jerman tu lebih penting lah daripada semua bangsa lain. Itu untuk ringkasan maksud fasisme dengan Nazisme. Dua-dua ideologi yang ekstrim, tapi dua-dua pun ada perbezaan juga. Satu untuk bangsa, satu untuk negara. Kita pergi ke siapa yang perang siapa dalam Perang Dunia Kedua. Okey, Perang Dunia Kedua ni, sebelum Perang Dunia Kedua, Jerman menjajah Czechoslovakia dulu, tapi British dengan Perancis tak masuk campur lagi. Lepas tu Jerman pergi menjajah Poland pada September 1939. Baru British dengan Perancis masuk campur, dan Rusia pun bekerjasama dengan Jerman untuk menjajah Poland. Semasa British dengan Perancis menyerang Jerman tu, orang gagal sampai Perancis tu dikuasai oleh Jerman pada pertengahan 1941, tak silap. Dan pada 1940 September hingga Jun 1941, Jerman pergi mengepung British pula dah. Dan masa Jun 1941, Itali pula yang pergi masuk campur untuk menyerang Perancis dan Britain. Diorang tolong Jerman lah. Okay, so sekarang ni masa Perancis dikuasai, Germany dia hampir menguasai seluruh negara Eropah kecuali Rusia lah. Dan sekarang ni diorang nak buat operasi Barbarossa kepada Rusia, iaitu negara yang paling besar di dunia. Diorang ni buat serangan yang paling besar di dunia. Dan diorang ni dulu masa diorang menyerang Poland, diorang bekerjasama dulu, tapi Jerman sekarang mengkhianati Rusia, dan diorang buat serangan paling besar di dunia, iaitu serangan operasi Barbarossa. Disuruh pun nak cakap tentang cara Jerman kalahkan Perancis dan British. Diorang kalahkan melalui teknik Blitzkrieg, iaitu cara nak mengalahkan musuh dengan cepat. Tu yang Yusuf faham tentang Blitzkrieg. Betul kot Yusuf cakap. Tetapi operasi Barbarossa ni gagal kerana musim sejuk di Rusia menyebabkan
banyak tentera Jerman tu berasa lemah. Jadi Jerman tu macam ada kesalahan yang diorang buat. Diorang tak sangka pula ada musuh di Rusia. Bagaimana tiga-tiga negara ni, iaitu Jerman, Itali dengan Jepun mengalah. Kita pergi dengan Jerman dulu. Jerman ni kalah, ataupun kita pergi ke Itali dulu sebab Itali yang kalah dulu. Itali ni kalah kerana ada perundingan dan Benito Mussolini dikeluarkan, diletakkan ke jawatan kuasa yang lain. Kalau Jerman pula, Jerman diperdaya oleh kuasa bersekutu, iaitu Jerman Perancis, Rusia, Britain dengan Amerika. Diorang ni bekerjasama untuk memberdayakan Jerman melalui menyebarkan maklumat salah. Jerman ni, ingatkan, diorang ni semua nak sampai ke Calais, tapi diorang sampai ke Normandy. Jadi diorang nakluki dari barat dan ke timur, kedua arah lah boleh cakap. Dan pada April 1944 baru Jerman kalah. Tapi kalau Jepun menyerah kalah, ia macam ni lah, disunyikan. Jepun ni dia menjajah Korea, Manchuria, China dengan Indochina pada sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Dan selepas Perang Dunia meletus, diorang menjajah hampir ke seluruh Asia Tenggara untuk mengeksploitasi bahan mentah dan untuk meningkatkan ekonomi diorang. Tetapi cara Jepun mengalah ni, diorang macam melawan dengan Amerika lah, di pulau-pulau diorang berperang. Dan masa diorang kalah tu, di sampai Amerika tu mengebom tempat diorang. Mula-mula Amerika bom Hiroshima pada 6 Ogos 1945. Lepas tu Jepun memang masih degil lagi. Lepas tu pada 9 Ogos pula di Nagasaki baru Jepun menyerah kalah, dan diorang pun ada kamar juga. Jadi itu sahaja untuk Perang Dunia 2. Isa tak tahu ke tak Isa nak upload video ni, tapi mungkin Isa akan edit dengan terbaik lah, dengan cara yang paling okey sekali lah. Sekian, terima kasih.